A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatina fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa yajuzu lil insani, dan bolehlah bagi manusia al-muslimi yang Islam, ay yashri'a, bahwa mengeluari ia, yusyra'a, mercayalah bidhumi awalihi, dengan dhammah awal, wa kasri ma qablahul akhiri, dan mengkasrahkan barang sebelum akhirnya, yusyra', percaya bina majhul berarti. Datharailah syara'a madhi, yusyra'u mudhari', yusyri'u, yusyra', percaya kerana bina majhul, dhammah awal, difathahkan barang sebelum akhir, tabum ana awalan di akhiran an. Benar. Dikeluarkan, ayat pasal berapa? Yukhraju, dikeluarkan, rausyan, akan atap. Wa yusamma aidan bil janahi, dan dinamakan akan ya rausyan pula bil janah, dengan janah atap. Wa huwa, dan bermula dia janah, ikhrajun khasyaba ala jidarin, itu mengeluarkan hasbin, kayu, ala jidarin, di atas dinding, fi hawai, pada atas ataupun pada langit, tariki nafidin, jalan yang tembus, wa yusamma aidan, dinamakan pula akan tariki nafidin bisyari'i, dengan jalan umum. Iban surah bihaisu, dengan sekira la yadurru, la yatadarru, tidak mudaratlah almaru bihi, oleh orang yang lalu, bihi, dengannya jalan, bihi, dengannya, maksudnya rausyani, rausyan. Ya, benar. Kak komai le. Jid bagi orang Islam, kau orang kafir. Ge putibit rausyan, rausyannya pun ada kena. Ni tak buka rumah. Lagi kedai abi tau. Punan ni kau? Try. Rausyan. Tertarik? Try. Rumah tanya ngempas dengan menes jalan. Yang lagi binti. Nyo binti. Belah ada jalan umum. Kena tarik petnya nanti yang ukur biuk. Rumah mana? Itu biar hubung tanya uluar jalan umum. Kira hukum ji. Boleh bagi orang Islam. Orang kafir yang jid. Yang makan rausyan. Jid bagi orang Islam. Ada pula yang makan kan? Janah. Campak kan? Yang mana kebetul lapat pada jalan yang tumbuh, urung lalu lalang raknan. So kira-kira baik mudarat. Ada kejap baik tepuak ulai ke. Punya na gemih Honda tu baik kinong ke. Punya na motor tu baik mencuri. Tu lagi kan. Aku ni dah. Bal, bahkan yarfa'u, mengangkat ia, bihaisu, dengan saya kira yamuru tahtahu, lalulah di bawahnya, almaru tamu atawilu, oleh orang yang lalu, yang sempurna, lagi yang panjang, muntasiban, kerana berdiri. Bila kejap rayub atap saknyo, urung yang gedong, urung gedong inilah muktadil, pertengahan, hadapan yang dah, hadapan uthat, yang bujak gilawat, mepeh genup, bila genup mukom ni hanjit. Waktu biral mawaridiu, dan telah mengiktibar oleh Imam Al-Mawaridi, ayakuna ala ra'si, bahawa adalah di atas kepalanya orang lalu, mahmulatul abilatu, itu mahmul, itu membawa yang kebiasaan. Menyebut oleh Imam Mawaridi, baru anggap jid tarik rausyannya lah, urung yang lewat nan kan menyebab surah hari ni nak puduk drum tu yang gemei yang ada gemei dengan drum baik empok, berarti banyak uragam na apa na gemei pade nak tulis baik empok. Yang surah bak orang jamun tak kandau ke surah je bak gejak dengan unta kan naik peduknya relikut dia tempat duk hai unta darab kena iglong kaian ibu ija ya tu ji nyan baik mthangkut baik teja unta ada kam thangkut payungnya ninan. Nyan enang giyu. Kan? Wa in kana tariku nafidhu, dan jika adalah jalan nafidha itu yang tembus. Bila? Apa pula bang? Yan. Wa in kana, dan jika adalah tariku, jalan nafidhu itu yang tembus. Mumarrin, daripada yang lalu, farsanin, kenderaan, ya benar. Wa kawafilin, dan kawafil, rombongan, gerubak, urung barang.
falyurfa rausyanu, maka hendaklah mengangkat ia rausyan akan rausyan, bihaisu dengan sekira yamurru tahtahu, lalulah di bawahnya rausyan, al-mahmulu alal ba'iri, oleh orang yang membawa di atas keledai, ma'asyabil mudillati, beserta kayu yang memayunginya, al-kainati, yang ada faukal mahmuli, di bawah mahmul, di atas mahmul. Nya benar. Banyak orang yang dengan kenderaan saya lagi kawafil. Kawafilnya lah orang yang berdagang. Biasa orang Arab tu dekat berdagang ah, gemik unta dua bong, sabah ke draw ke, sabah ke barang ikut. Nyambak geduk draw ke, geboh payung ke payung gerobak yan. Ha, ikut nasi ketup. Nyan atai lewat awak nyan, baik mengsangkut ngerosyan ke tengok. Banyak surah ni lah motor je pandi, motor gerobak. Bem kuman ulai yu rosyan ke tengok tejak. Yang keenan kira-kira haji. Campak kan? Ka. Amma zimmi pun bermula kafir zimmi, fayumna'u, maka dicegahkan min isyra'il rausyani, daripada mengeluarkan rausyan. Kafir zimmi hanjit. Dia kafir harabi tu lebih lama, dia zimmi hanjit tu. Kafir zimmi dengan negara Islam, Honda hai pakai agak-agak je. Honda Vario yang kali 6 dalam imajir pasal je menang gayu. Alian pun dalam hanjit wal sabati, dan atap yang melengkung. Ha, tuan fikir bang sabitnya. Ni rausyan lah atap yang lurus, ni atap yang melengkung. Ni hana tuan fikir bana. Wa injaza, sekalipun bolehlah lahu bagi al-mururu, oleh lalu fi tariqin nafidhi, pada jalan yang tembus. Walaupun ini atap yang pegat oleh kafir demi, dia terlewat. Hanjit hana lebih izin bagi kafir demi. Ya, munan. Nampak? Wala yudhu isyra'u rausyani, dan tidak bolehlah mengeluarkan rausyan fid darabi, pada lorong, al-mustariki, yang bersyarikat, ila bidin syurakai, kecuali dengan izin syuraka taulan. Jadi kan makna darabi kan, darabian lorong ini bu. Dan dalam makna darabi adalah itu jabalun, gunung yang ikuh, yang mana jalan tersebut geli-geli yang ikut untuk dipusari jet kepada tempat jak, tapi buntu, jalan buntu, ke jalan tumbuh. Kah? Yang je pegat rosyan inan han, hanya pegat atap berlebih pada jalan yang buntu. Kecuali berojaklah antara si mustarak yang gebidin, usulung dengan sabang, yang tempatnya titik tabah dua kamu. Yang je cari kedih lembu lebih hanjit. Carilah naik din pasal syari baru jid. Ka. Wal muradu bihim, dan mula maksud dengan mereka mai yang min nafadin, itu daripada yang tembus babin darihi, pintu rumahnya, minhum daripada mereka, ila darabi, kepada lorong. Nyanlah maksud daripada darbin saya. Walaisa, dan tiadalah maksud bihim dengan mereka, man itu siman, la saqatan, yang menempet, minhum daripada mereka, jidarihi, rumahnya, dindingnya rumah, bila nufudhi babi ilahi, dengan tempat tembus pintu ilahi kepadanya. Adi makna darbin yang adalah pintu yang tumbuh tapi pernah buntu. Kan maksudnya putra, sam bintih rumah yang melempet dengan jalan. Kanya maksud ji. Ya. Maksudkan contoh noh. Lagi contoh kita ada ngajar abi ju kempai that. Nya kena tempat kebah abi yang sampingnya nah. Ya, tertariklah atap kedih lebih. Yalah nak makan dengan rausyan. Kedih kan hana tempat jakle, hana le tumbuh. Nya hukum tarik hanjut. Hukum tarik hanjut baru je kiban bina idin. Antara si syarik bina idin. Ya, menang. Campak kan? Yang bina idin. Ya, lagi kan. Bina idin hukum ji hanjut. Kalam. Wa qulu minasyuraka'i, dan berada tiap daripada syuraka, yastahaqul imtifa, itu berhak ia mengambil manfaat, min babin dari daripada pintu rumahnya, ila ra'sid darbi, hingga ujung lorong. Duna mayala, ketiadaan barang yang mengilingi akhirid darbi, akhir lorong. Ya.
Setiap orang yang mustarak yo jangan nak hak ke daripada pintu rumah tu. Mesti lagi nyo pintu rumah hidup ke yang cari roshan. Kenapa kan? Anali tumbuh gini nak hak. Menasih orang hidup rumah ginan pintu keno ialah nak hak ke bak roshan yang. Hanya tarik ya menan. Cambat. Kan barang yang wilayah akhir. Maksudnya lagi relikutnya na yan hana tinjau ba. Ya, jadi tak pai turahnya lagi lerongnya yo. Manyo ru cuma ino dengan lek pai ho. Hana oh biki kero yo. Wa yazu taqdimul babi dan bolehlah mendahulukan pintu fi darabil mustara pada lorong yang bersyarikat. Wa yazu takhiruhu dan tidak boleh mentakhirkannya. Pertama pintu tengok ke beok jeut bam pintu musyarak. Hajit lah bak akhir. Nya lorong lagi yo. Ini dah buruk pintu tengok. Jeut dah pu lambat bak akhir. Nya bak akhir hanjit. Ya menan. Pakan bak akhir hanjit ide. Sama perle tu bab. Kadang perle yang oleh kau tu kat pintu gua pi deh. Kat tutup dengan pintu tengok hanjit. Mina ko jit. Makin panjaran ku mah tepat menduai pintu. Ada dah buka hantu kan kat tipeh dua. Kot. Ini sabar pintu. Meduk keluar habis nak sabar. Ya menan. Yang menan lagi you bak jalan lorong yang mustarak. Yang patut nak berlaku tengok. Kadang jaring rumah. Ya terus dia bak huntap rajul. Bukan huntara, lagi bak huntara. Ya, lagi bak huntara ya kan berlaku tengok. Roshanyo kan. Yang mustarak mandum ginan. Ya, ada yang antara bak huntara kan mungkin orangnya lebih mampu ke bak huntara. Orangnya yang hadapi. Antara rumahnya agil dengan rumah lekuknya kan tapat-tapat. Ya, yang mustarak. Ya, baik dah tarik dia lebih dan sebagainya. Ka. Ayat saya babi pintu. Illa kecuali baru je takhir pintu biizni syurakai dengan izin syuraka taulannya. Fahaisu maka sekira man'uhu mencegah oleh mereka akannya pintu, lam yajuz takhirhu nisya tidak boleh mentakhirkannya pintu. Nak tahu baik-baik menubuh pintu nak baik tarik pintu nak ke baik. Wahaisu man'a dan sekira mencegah mina takhiri daripada mentakhirkan fasalaha maka berdamailah syuraka oleh syuraka darbin bimalin sahha dengan harta nisyasah bom no mentang kun nyo kan dia si gang buntu yo lo ko pegak you no pintu ino ko bipeng dang karon ge musuluh dua ge buname nya kom ji sah ge pegak ya kena mustarak sama-sama pakai aturan wallahu alam bisawab.